Untuk kali ni kita dekat kampung Sebenarnya Haji. Ini adalah bahagian ruang tamu lah. Kecil je, sedang rumah kampung. Ini adalah bahagian dapurnya. Saja nak buat warna jalan. Tak ada cahaya pula kat sini. Better. Bocor-bocor sikit lah zinc ni. Saya walaupun membesar dekat bandar, tapi saya sangat menghargai kampung. Saya sangat sukakan kampung. So setiap kali kalau ada perayaan ataupun ada event-event family saya buat kat kampung ni, saya mesti cari dan usahakan sebaik mungkin untuk balik ke kampung. Rugilah siapa yang tak main peluang kampung ni. Sebab apa? Struktur binaan rumah ni lah membawa kenangan yang mahal. Saya lepas ni mungkin nak banyakkan buat POV, buat vlogging menggunakan smart glasses sebab mudah. Anda boleh tengok lah macam mana kualitinya, soundsnya. Mic pun saya tak pakai mic ni. Mic dia mic built-in dalam smart glasses tu. Anda boleh tengok ada kenduri dekat rumah saudara ke jiran kot. Jiran boleh ramai juga. So ini nasi tomato kot. Siapa ni? Si daging kot. Daging benda ni boleh cedok je tu. Yang ni paling wajib lah, yang wajib kena ada. Okay, so ni dia kita punya